Hello dan selamat datang ke satu lagi episod Jom Berjimat Hearthstone. Ini dah episod 5. Aku dah complete quest hari ni. Daily quest ialah bunuh 30 minion. Lama juga lah aku main tadi, tengah hari tadi. So anyway, sekarang aku nak tunjuk deck-deck lain yang aku belum main lagi untuk siri video ni. First ialah Rogaya. Rogaya ialah, sekejap mari kita tengok collection. Rogaya ialah rogue. Sekejap so anyway, Rogaya ialah seekor rogue. Rogaya. So deck dia ada banyak removal. Sekejap sebenarnya backstab, deadly poison, ya whatever the fuck, blah 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 blah. So aku tak expert sangat main mata ni dan aku tak ada semua card yang paling bagus or something like that. So anyway, aku tapi apa yang aku cuba nak buat ada WhatsApp masuk ni. WhatsApp masuk. So aku nak try ni lah. Aku nak tunjuk apa yang aku tahulah pasal Matang Pukimak ni. Aku tak reti sangat, tapi whatever lah. Kan sebab aku punya kebarangkalian untuk menang pakai Rogaya is about 50-50. Okay, Vagina is about 75%. Burit is also another has higher lah. Tapi bagi aku my top 2 favorite ialah Vagina and Burit. Yang Pido number 3, Faction number 4. Pala butuh memang pala butuh lah. So anyway, kita try tengok deck Rogaya in action sambil aku bersosial di IM. Aku tengah dapatkan counselling untuk masalah psikologi. Aku ada problem sikit ini, so aku need to talk to someone. Blah. Alright, sekarang okay. Yes. Aku dah perlahankan dia punya tu sebab tak suka sangat dia kalau dia bising. Get extra card, aku tak perlukan berdua. Oh, no need. Do I need something? No, I need some early removal. I keep these two for a combo. I need some early removal. Bagilah. Okay. Alright, fine. Ni boleh lah. Aku rasa bogel kalau tak ada benda-benda ni. So, oh. Betul. Alright. So benda ni memang untuk bunuh weapon. So kita just letak ni. Kita letak ni. Mampulah kau. Bunuh weapon dia. Orang yang genius macam aku memang dia akan ada banyak masalah mental. Sebab orang yang pandai dia tahu bahawa dunia ni macam sial. Dunia sebenarnya memang teruk. Tapi alamak, WhatsApp gini. Okay aku. Ni. Alright. So this is a fan of knives. Tak perlu pakai sekarang. Kita boleh pakai this one. Oh, kita boleh pakai removal. Spell damage tu. Okay, aku rasa pakai removal lah. Pakai ni. Kau nampak ni. Kita akan terima damage tapi tak apa sebab ni satu je. And then boleh bunuh. Ni, okay, fine. As long as dia punya health. Tapi masalah dengan warrior ni, dia ada kad-kad yang boleh tambah dia punya armor. Oh, taunt. Okay, fine. Taunt. Okay, fine. 3. What can I do? I can do this. Damage tapi rugi sebab satu seko je. Kalau aku ni satu, ni kalau pakai ni dua, satu, tu attack, 3, satu, rugi. Fan of Knives rugi is a good. So anyway, here's what I'm going to do. I'm going to do this, and then I'm going to do this. Oh shit. Oh yeah. Then I'm going to do this. Right. So dengan harapan dia akan bodoh lah. Patut aku simpan nama tu. Ya tak betul. Ya aku tengah distracted. So ni semua salah distraction. Oh plus 4 attack dia akan bunuh matanya. Fine.
Oh, 2 armor. Okay, dia akan bunuh mata ni for free, which is fine sebab lepas ni kita akan ada 4. 4 safety first, taunt first. Alright. Memang kena ada taunt. Taunt. Bodoh apa ni? Aku tak buat. Tak ada apa-apa. Bodohnya tak ada apa-apa. Aku ada set. Okay, aku ada remover yang bagus. Aku ada Fan of Knives. Aku ada mata ni. Okay, fine. Now, aku just letak mata ni. Matilah kau. Patut aku tak main dulu sebab dia tak ada letak apa-apa. Yes. Sepatutnya aku tak ada letak taunt tadi. Sepatutnya aku letak Humility. So aku dah rugi satu damage kat dia. 1 pawn with taunt. Okay. That's good. Letaklah apa-apa benda. Tu je. Okay, fine. Dah? Habis. Fan of Knives. Biatch. Yes. Tambah lagi minion. Okay. Sekarang ni, next turn aku ada ni untuk removal 7, so 5. Aku letak ni juga. Macam tu. Okay. Tak apa. Okay. So aku boleh bunuh ini. Tak ada problem. Okay. Taunt. Boleh. Tak ada problem. Oh, ada 4, 7. Okay, sekejap Aku boleh letak ni 1. Ataupun aku boleh tak taunt. Aku boleh bunuh ni 1. Ni 1. Letak aku lagi 6 atau 5 1. Okay, first kita bunuh ni. Obvious choice. Okay. Second aku ambil ni ke. Tak 3. Letak lah. Sap ni aku letak. Aku letak ni lah. Okay lah. Okay. Alright. No worries. So kita ada remover 1, kita ada weapon 1, kita ada ni 1. Okay. 7 lah. Kita ada sap, so kita boleh letak mata ni dulu. Kita boleh return. Alright. Dia akan letak lagi menatang tu lagi sekali. So dia ada 2 je untuk mana to play with. Dia akan letak lagi sekali 2 mana. Okay. Yes, you have 2 mana. Apa kau boleh buat? Okay. That's good. Kalau aku ada assassinate. Come on. Top decking assassinate. Alah. Nyampahnya aku. Aku boleh letak 9 damage kat situ. Dan aku boleh letak ni. Sprint. Set. Sprint draw 4 cards. Sprint. Assassin's Blade. Backstab. And damage. Shift. Alah. 7. Betul lah aku letak ni. Fine. Draw 1 card. Backstab. And damage. Tak boleh. Fine. Tak apa. It's okay. Aku nak ada satu card ni, dia assassinate. Kalau dia assassinate, dia senang. So ini aku rasa aku dah menang ni. Sebab aku boleh adjust attack dia. Kalau tak ada taunt apa-apa, then mampu dia lah.
Aku ada 5, so kalaupun dia ada 4 armor, satu je. Kau nak buat apa? 10. The only thing is kalau dia ada 10 benda tu, whatever the fuck. Fine. Okay. Attack. Right. Okay. Okay. Alright. Dah habis dah. Kau cuma ada 6 je. Haha, aku dah menang. Aku dah menang. Aku dah menang. Okay, sebabnya aku can give. Oh, ya. Belum jenuh load. Deal 1 damage, drop card. Let me give my weapon 2 attack. Bam, motherfuckers! Yeah! Yes! Yes! Rogaya wins! Bitch! Yeah! Suck my dick! Yes! Rogaya menang. So anyway. So next deck yang aku nak tunjuk kau ialah faction. Aku nak tunjuk kan? Faction nak tunjuk Bollocks tunjuk. Burit aku nak tunjuk lagi. So let's play Burit is a slightly faster deck in terms of casting, in terms of dia ada ramp kau punya mana. Panggil tu is basically kau ada beberapa key card yang kalau kau main masa awal, dia kau punya ni memang power gila lah. So belakang ni dia minion buat control Mark of the Wild. No, not this two. Tak nak. Aku nak innervate dengan okay. Hey, I got it. Okay. Ni apa akan jadi lah. First turn aku akan drop Chillwind Yeti. First turn kau drop Chillwind Yeti, that is a game changer, melainkan dia ada removal. Set ialah Rogaya Rogue punya card. So letak ni dia ada apa Dia adalah beberapa benda tapi dia perlukan benda yang banyak. So dia tak ada buat apa-apa, melainkan dia ada mini bodoh. Okay, dah habis. Here's what I'm gonna do. Game 1 mana crystal. Game 2 mana crystal. Drop Chillwind Yeti, bitch. Motherfuckers. Suck my dick. Yeah. Katanya susah nak bunuh. So second turn aku akan drop River Calculus. Ataupun you know what, instead of dropping River Crocodile, what I can do is swipe is nice. I can drop River Crocodile. Sebab I can, apa aku boleh buat ialah aku boleh letak benda ni satu plus 1 attack. Aku attack macam ni, betul aku attack ni, clear board. Atau aku boleh letak 2 ekor ni. Apa saya tinggal do that. Because clearing the board, kalau kau pakai deck yang bukan mage, yang aku stock up with a lot of taunt punya benda, is actually imperative untuk kau clearkan dia punya deck. Sebab kalau deck ni, kalau yang aku main, dia bergantung berapa banyak benda yang dia ada kat sini. Shit, sekejap. Tak apa. Taunt. Sekejap. Taunt. Dia ada apa? 5. So, mesti 5. Dia kena bunuh pakai. Tak apa. It's okay. Bimbang kebimbangan ni kau kena clearkan deck dia. Bila apa aku dekat ni, tak apa. Dia yes, bagus. Okay. 4 kita akan clearkan deck dia semua. Damage 4. Enter. So 5th dia 5th, so dia akan buat whatever. Aku boleh letak taunt. So 2, 3 4, 1
3-2. Aku boleh letak mata ni, tapi dia membazir tau sebenarnya. First one. Letak ni, kena nampak. Lepas tu. Safety first. Kita letak safety first. Yes. Bahaya. Aku tahu sebab dia ada satu card ni, Frostwolf Champion, Frostwolf Dark Lord apa benda lah. Kalau dia letak, dia akan tambah satu untuk satu attack dan satu defense. Gantung dia. Oh fuck. Okay, dia akan attack macam ni, bunuh seko. Oh, dah 2 cards. So, yes, 6. So, I got 6. Fucking hell. That advantage yang aku build tadi. Okay, but. So, this one, taunt. Kalau aku tambah lagi dia ni jadi 5-7. Tambah. Melainkan dia ada removal. Dia ada removal. So tak boleh tak. So 7 means these two attack yang lain ni, ataupun dia ada weapon ke boleh ni. Yes. Sama lah. Dia pump creature je macam ni. Divine Shield. So dia akan attack pakai macam dulu. 3. Alright, fine. 2. Yes. 7. So we can recruit 7. Okay. I have 7 mana. Kalau aku tak tadi dia lauk je. Lauk je semua. So let's say kita letak taunt and kita draw one card. Cewanya tu je. Okay, fine. So basically dia akan attack pakai mata ni, aku rasa. Dia akan attack mata ni. Lepas tu dia, aku rasa dia akan bank in Divine Shield tengok ni. Fucking hell. Spire random sama random unlock. Oh god. Oh shit. No, okay, aku akan kalah lah kali ni. Tak apa. Kita akan main game yang ketiga. Come on. Ini sebab tu. Mamat ni sebenarnya power sekejap. Jadi kalau sebenarnya kalau kita tulis 4, 4, 2, 2, 6. 1, 2. Jelas aku. Okay. Yalah. Kalah ni, kalah. Confirm kalah. Sebab dia akan attack. Sekejap kalau dia inspire. No. Sama juga. Inspire. Tak nak. Fine. So, 3. Yes, tak lama dia akan mati. God, this is horrible. What the hell is this? 2 Murlocs from your deck. This is a Murloc deck. Fine. Sebenarnya 12. So, aku letak counter 1. Okay lah, nak mati dah ni pun. Alah, ni dia boleh buat. Okay. So, dia akan bunuh mata ni. Bunuh situ. Aku sedih. So, dia akan bunuh mata ni pakai okay, fine. Kita mati. Okay, apa lagi? Yang ni boleh bunuh. Ni tak nak bunuh. Tak nak. Sayang apa? Kau dah menang dah. Bam. Ni. Bam. Lepas tu ni attack terus je. Lepas tu ni attack. Oh shit. Murloc punya deck memang power lah. Tapi kau perlu kumpul banyak card lah. Kau punya apa. So kita reti. Okay, fine. Defeat. Burit. Kau memang burit. Let's fight again using Burit. Aku tak puas hati. I had my
perfect start to the game, tapi dia boleh replenish dia punya Murloc dengan hebatnya. Kecewa, kecewa. Kecewa. Ada a few combo yang bagus sebenarnya dengan Burik punya benda ni. Aku tak suka combo long play tau. Ada setengah deck dia orang buat, dia everything relies on like a bunch of cards. Macam Ketun punya deck is not for me. Sebab aku suka combo pendek. Combo pendek tu macam 2, 3. Ini orang sama ke? Swipe, Bullfist Ogre, definitely no, I don't need this. This one, simpan. Aku perlukan a few cards, smart. Mana aku punya mana growth? Aku nak mana growth sebenarnya. Mana growth, tapi aku tak ada buat apa pun. First, semua spell, tak ada minion. Kecewa. Come on. Allah. Tembaknya. Cepatlah. Aduh. Kecewa dengan hidup. Cepatlah. Kau nak buat apa? Menang kalah tu ada perlawanan. Apalah Kimak ni kalau dia... dah. My turn dah. End turn. Apa kena buat? Apa kena buat? Ya Allah. Tengok betapa hebatnya aku. Aku tak payah buat apa-apa pun, dia dah mengelabah. Sebab first turn aku akan letak innovate, lepas pergi jadah innovate. Lepas tu aku akan second turn aku akan letak Sajin Shield Master, lepas tu dia akan mati. Sebab aku memang power. So anyway, sebab tadi macam tak best, so mari kita tengok kalau kita boleh menang lagi sekali. Kalau aku boleh menakutkan orang lain dengan aku punya kehebatan lagi sekali, sebab aku main hebat. Walaupun Mamat tadi mungkin dia pergi berak, sebab tu dia terpaksa quit. Anyway. Malfurion versus Valeera. Okay, Innervate ada. Ni tak payah. Ni pun tak payahlah. Itu patut keluar later. Kau nak tak boleh buat sekarang. Alah, hai bodohnya lah. My turn. Allah, datang lagi. Tak ada yang lagi besar ke? Memang tak ada pun ni yang paling besar tadi. Innervate pun tak guna. Enter. Innervate, bukan Innervate. Innervate. I want that growth. Mana growth. Benda dah. Aku nak kat mana growth tu. Okay. Dan mana growth? Tak ada. So kalau aku letak 2, gain 2 mana crystals, aku boleh letak this one. Yes. Good play for second turn, not the best play. Sebab benda ni, kalau aku ni, bunuh dia, aku kena 2 damage. Dan aku ada card yang boleh bunuh semua yang ada 1 life ni. Dan aku tak fikir, dia aku rasa dia removal. Yes. Dia strategi dia removal lah, dia bukan jenis apa nama ni. Let's do that. Okay. Yes. 3 aku tak buat apa, so aku cuma boleh bunuh binatang ini. Binatang ini. Anything is the same. Aku akan kena 2 damage. Dia baik kena sekarang lah, masa when you can afford it, daripada kau kena later bila kau really cannot afford it. Charge. Okay, dia akan memang gila babi attack. Gila babi. Fine. Apa kad ni? Teruk jugalah kad ni. Which is amazing. Dia dekat removal. So dia akan mungkin dia attack sekali, lepas tu dia attack ni, dia attack ni. Oh, ada charge. Kalau kau nak guna ni lah. Guna ni, and then ni. Okay.
Bodoh. Bodoh attack aku pakai weapon kau. Kau memang bodoh. Salah. Salah, itu salah. Anyway, find this one. And this one, remove. Fine. Tengok, aku buat cepat je. Ahmad ni buat lembab. So 6. I'm gonna drop this. Tapi dia ada remover. Fine, I will drop this. Charge. Attack lah. Attack aku pakai mata tu. Attack lagi. Bodoh. Tapi aku tengah kalah ni. Oh ya, yeah. Ni pandai lah sebab dia dah recharge dia punya dagger. Simpan buat apa. Oh, tapi bagus. Kita ada ni. Aku boleh draw card. Kenapa aku tak drop mata ni ialah whatever. Lagi susah untuk dia bunuh dua creature daripada bunuh satu. And dia ada banyak gear remover card. So kalau aku letak yang besar-besar macam ni. Damage median. Okay, dia bunuh. Seko. Okay, backstab. Okay, itu pakai 0 mana. Assassin's Blade. Okay, kau nak bunuh ni ke? Ke tak? Kau nak bunuh aku? Kau bunuh aku kan? Kau bunuh aku kan? Okay, 7. 7 aku boleh letak Stormwind Champion. Atau aku letak 4, 2, 3 Stormwind Champion. Stormwind. Aku rasa aku tak Stormwind. Stormwind, bitch. Apa kau nak buat? Sebabnya, aku ingat letak mata ni. Sebab susah sikit untuk dia ni. Tapi ni pun dia mesti nak bunuh cepat-cepat. So dia akan pilih Assassinate. Dia ada Charge. Oh, dia ada tambah 2. So dia akan... Aku rasa dia tunjuk. Okay. Okay. Kita bunuh ni. Taunt. Okay, alright. Okay, done. Bam! Lepas tu kau bunuh aku. Oh tak, kau tak boleh bunuh aku. Oh, okay. Oh, kesiannya tak boleh bunuh. Sekejap 4, 6, 7 6, sekejap. Boleh face over. 6, 2 6, 2 and 4 7. Letak 7 lah. Kita letak ni satu lah. Kenapa? Yes. Ni just saja. Silap. Patutnya aku tak matang ni. Tapi tak apa. Sebab removal. Bukan removal. No, fuck. Why did I do that? No, I fucking silap. Patutnya aku letak lain. So anyway, fine. Tak apa. So dia ada berapa? Dia ada 14. Ya, aku ada 16. Attack. Okay. Oh tak, dia menang. Dia dah menang. Oh tak, dia tak menang. So kita letak ni. Sorry, tadi silap. Aku silap tadi, So anyway, so sekarang kita akan bunuh one of these. Dia akan ini. Oh shit, forgot. Whatever. Aku sepatutnya bunuh mata ni. Yang tu aku survive kan, tapi tak. It's okay. Sebab sekejap dia aku akan drop 2 ekor ni kalau aku survive lah. Kalau dia ada assassinate, lepas tu dia attack aku. Assassinate lah. Attack aku. Aku ada lagi 2 ekor ni. Aku ada taunt Seko, aku ada Boulder Face over Seko untuk buat benda ni. Aku silap. Tadi turn tadi aku silap 2 benda. So, 2 turn sebelum tu aku silap 1, tadi aku silap 1 lagi. So, 2 kesilapan menyebabkan aku not as advantageous as I hope I would be. Taunt Battle Cry. Game. Mission 6. Okay. Oh, dia dah kena 8 sebab dia bodoh. Dah. Nature will rise against you. Okay, sorry. Buat sekali. Nature will rise against you. Sebab dia tak melabah, dia just relax. Aku boleh melabah. So, never mind. Okay. Fantastic. So, kita ada yang buat betul. Taunt. And this one, motherfuckers. Dia lepas ni mesti dia akan concede.
Concede je lah, mengalah. Mengalah, tap out. Tap out. Engkau dah bodoh. Engkau bodoh. Aku menang. Mustahil kau boleh bunuh semua sekali minion aku ni. Babi, kau celaka, kau nak anjing. Apa? Apa kad kau ada? Apa kad kau tiba-tiba kau damage tambah 5 juta lepas tu kena kat orang pelancong. There's no card. Well, there's one card yang boleh bunuh aku. Actually, there's a few cards yang boleh bunuh aku yang direct damage. So kalau macam kau ada taunt minions ni, kalau kau ada macam fireball, kalau mage, dia boleh tembak terus, mati. Ataupun kalau dia ada card yang macam aku ada swipe tau. Swipe kalau swipe deal 4 damage terus and 1 damage to everyone, mati juga. So nampaknya dia tak ada card tu. Nature will rise against you. Bunuh diri je lah, concede atau bunuh diri. So many options. Satu je option kau. Sorry, 2 je lah. Kau boleh attack aku dan kau boleh ni. That's it. Oh yeah. Aku saja je buat ni. Saja bully orang. Yes. Yes. I'm the best. I'm the greatest. Yeah. Yeah, motherfuckers. Yeah. Yeah. And 10 gold je. So susah aku nak kumpul gold. So anyway, itulah demonstrasi Buret dan Rogaya. Oh, itulah title yang bagus. So okay lah, aku nak sambung buat kerja, aku dah nak siap kerja aku. So anyway, selamat tinggal.